Halo, selamat datang ke Resort Bukit Sematang Pizza. Ini rumah panjang kita, guys. Apa yang apa ya? Oh. Apa kabar, guys? Baik. Buat apa, guys? Nah. Hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, ya, hai. Hai guys, selamat petang. Pada petang ini saya ingin meramah seorang lagi pengunjung ke Bukit Sematang Resort. Kita dengar pendapat daripada beliau macam mana. Okay guys, so dalam resort ni saya dapat boleh tengok sekitar rumah panjang ni. Dia ada beberapa pintu lah, memang sesuai untuk kita diam ni, dan ada rumah kecil-kecil di sana. Dan aktiviti yang kita boleh buat di sini adalah seperti kita boleh bermandi di swimming pool, dan terdapat bar juga di swimming pool itu. Dan kita boleh tengok pantai di sebelah sana, dan dia kalau aktiviti situ dia banyak, dan paling menarik adalah kita boleh tengok penyu lah, di mana jam dia pukul 3 hingga ke 5 pagi. So kalau aktiviti macam tak berminat untuk pergi ke pantai, boleh tengok di sebelah sana untuk bermain kayak. Amat sesuai untuk untuk bersantai-santai dengan keluarga, dengan rakan-rakan, amat sesuai, tidak masalah. Tapi tempat ini dia memang agak diperbaharui, so dia agak kekurangan sedikit lah. Tapi jangan risau, dia akan jadi lebih menarik lah. Itu sajalah daripada saya, terima kasih. Okey, sekian, terima kasih. Itu pendapat daripada pengunjung yang datang sini. Okay, jumpa lagi guys. Jangan lupa subscribe, komen channel Ini Ayung. Ya, betul. Itu saja. Thank you. Baik.